Okey. Kita pasang sini pula. Saya dah bawa batu tu. Ni. Kita ambil yang merah. Merah duduk atas. Yang biru kat bawah. Dia dah mula semak sini. So kita letakkan mat sebagai satu panduan. Ui, rumput. Ada juga dahan nantinya rumput. Letak ni. Collar ni. Okay. Ini pokok cekar. Ni saya cabut. Benda ni melekat. Cabut. Okey. Dia di lereng tu. Tempat saya berdiri ni. Kira macam mana ni? Angka ni saya terangkan. Oh. Dulu ada anak-anak. Dah tak ada dah. Kesan ni tinggal. Nampak anak-anak ni. Tapi yelah. Dekat dia juga kan. Dia pun nak cari makan. Lumrah kehidupan dia. So kita pun kenalah lawan. Kita kena lawan. Okey. Macam ni. Tutup collar tu. Supaya rumput dah sini tak tumbuh. Sini. Okey, teteh dengan batu dulu. Okey. Pokok tekar. Tapi baru nak belajar tumbuh. Ni kaki ganda. Macam dulu bantut. Lepas tu. So macam berkebun ni. Kesimpulannya memang banyak cabaran lah. Kalau tak tahan cabaran, janganlah berkebun. Itulah kesimpulan. Okey, ni untuk sana. So letak sana. Yang ni kat sini. Ada lubang-lubang. Lubang-lubang tu nanti rumput tumbuh kat situ. Jauhkan sikit. Okey. Betul dia boleh ditindihkan lah. Okey. Sekarang kita nak atas ni nak tarik sikit. Supaya dia terletak dengan elok lah. Mana tu boleh. Sini. Sini. So yang ni kita boleh tarik sikit. Okay. Sebelah bawah ni kita boleh tarik sikit. Okey, sudah. Alhamdulillah. Selesai. Semoga dia dapat tumbuh dengan lebih sihat. Okey, pipe saya dah buka tadi. Saya nak pergi kat bawah tu. Kita nak buka wig mat yang sana pula. Nak buka. Ini nak pasang. Sana kita buka. Let's go.